Salam jumpa lagi kita di Akadai Vlog. Akadai Vlog hari tu kita mukbang kecil-kecilan. Sebab hari tu aku ada beli satu barang tu, iaitu lobak masin. Lobak masin tu favorite. Waktu aku kecil aku makan tu dengan my mom, my mom yang selalu masak tu dengan ayam. Sekejap yang selalu masak tu dengan ayam sup lah, ayam sup. So I really miss my mom. So aku cari benda tu tadi, I looking for this because I really miss my mom masakannya. Tu adalah lobak masin. Ni guys, ni lobak masin. Yang masak tu lobak masin tu dengan mana? Biasanya masak dengan ayam, sayap ayam, chicken wing, masak sup. Sebab tu dah masin, ni asyik perlu campur apa-apa lagi. Okay guys, thank you so much for watching. Okay, beberapa hari tu kita pola mukbang, we do mukbang because banyak tempat kedai-kedai tutup lah. So kita masak-masak masih mukbang. By the way, okay, potong cerita. Hari tu kita makan lunch meat chicken. Tu yang terbaru. Yang terbaru aku beli dekat area jalan Sungai Maung. Okay, beli tu dekat jalan Sungai Maung, KSL. Kedai yang namanya KSL, 24 jam. Okay, so aku dah masak sup juga. Sup chicken lunch meat. By the way, hari tu kita nak makan. Kita orang tengah aku masak kan. Oh my god, chicken lunch meat dia. Oh my god. Sekejap, aku ambil sos. Aduh, okey, malangnya sos habis. So kita makan pakai cili je, geng. Sos habis, geng. Sos habis. So kita makan pakai cili je. So this one chicken lunch meat, ayam. Dan kita tu tu paling best makanan arwah mak aku, lobak masin. Okey, sekejap aku cek boleh sih makan pakai tangan tu. Okey, panas geng, saya dapat. So jom kita makan dulu geng, buat anda semua. Oh panas geng. Wow, power. Wow. Yang cimit dengan tahu.
Masin. Masin guys. Masin guys. Oh my god. Dah boleh makan masin tidak? Dikit darah je. Oh my god. Masin. Sorry guys, aku carry on. Tapi tu dah boleh masin. Thank you for watching. Like, comment, share. Akan dah blog. Masin. Mau habis tu. Oh.